Seterusnya, kerajaan menyalurkan sebanyak 23 juta ringgit daripada 75 juta ringgit jumlah peruntukan keseluruhan pada tahun ini bagi melonjakkan industri nanas di Sarawak. Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Sarawak Muhammad Nazaiful Adzi Rahman berkata, ia bagi membuka potensi besar wilayah ini sebagai hub pengeluaran nanas utama negara berikutan keluasan tanah pertanian yang masih belum diteroka sepenuhnya. Sememangnya negeri Sarawak ini telah dilihat sebagai salah satu negeri yang berpotensi untuk dikembangkan pembangunan industri nanas ini. Jadi atas kapasiti itu kerajaan telah pun menyalurkan peruntukan yang besar kepada negeri Sarawak kerana potensi yang ada di negeri Sarawak. Contohnya pembangunan kawasan-kawasan baru di Sarawak. Muhammad Nazaiful berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Seminar Industri Nanas Antarabangsa 2025 yang berlangsung di Johor Bahru pada Sabtu. Menurutnya, sebahagian besar kawasan tumpuan pembangunan nanas di Semenanjung Malaysia semakin padat dengan pelbagai tanaman komoditi lain dan ini menjadikan Sarawak lokasi yang ideal untuk perkembangan baru dalam industri tersebut. Peruntukan 75 juta itu memang sangat signifikan dan untuk makluman tuan, bagi tahun 2025 Sarawak telah menerima peruntukan 23 juta daripada 75 juta itu khas untuk negeri Sarawak. Berbanding mungkin di Semenanjung peruntukan 21 juta yang perlu dikongsi bersama antara 9 negeri. Tetapi peruntukan khas untuk di Sarawak sebanyak 23 juta. Jelas beliau dengan perancangan strategik dan sokongan kerajaan, industri itu bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan pekebun kecil tetapi juga menyumbang kepada ekonomi negeri secara keseluruhan. Sementara itu, pengusaha-pengusaha ladang nanas di Sarawak menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia atau LPNM atas pelbagai bentuk sokongan yang telah diberikan bagi memajukan industri nanas di wilayah ini. Rata-rata mereka bersetuju bahawa sokongan kerajaan negeri dan LPNM merangkumi peruntukan kewangan, latihan teknikal, penyelidikan serta bantuan pemasaran yang telah banyak membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil nanas di Sarawak. Jadi bila kerajaan negeri announce their support lah for the pineapple industry, kita orang memang sangat gembira apabila mendengar lah. Terutamanya sekarang kita semua orang pun tahu pasal nanas SG1. SG1 so it will be one of the major pineapple yang akan ditanam di Sarawak lah. So we hope that this is the ambition, this is the government punya target. So kita orang sebagai pengusaha, we hope that we can assist or develop and work hand in hand with the state government untuk memajukanlah and make sure that we will be the biggest. Dalam pada itu, bagi Vincent Tan Chun Huan dan Sarah Anyi, beberapa aspek penting perlu diberi perhatian untuk memastikan kelestarian pembangunan industri tersebut. Antaranya adalah peningkatan akses kepada teknologi moden seperti sistem pengairan automatik dan jentera penuaian. Infrastruktur logistik seperti jalan raya dan pusat pengumpulan hasil ditambah baik untuk memudahkan proses pemasaran. Sebab most on people, sebab tanah memang ada, tapi kita tidak ada cukupnya ekonomi untuk bikin jalan, bikin clearing, untuk tanam. Suckers pun perlu banyak juga. Lepas tu kita punya buah memang mau tanam banyak. Lepas tanam banyak, kita punya buah nak hantar bagaimana. Ini pun kerajaan dapat bantu juga bah. Mau jual ke mana ke, ekspor ke, berber ke, ataupun macam mana. Saya sangat bangga atas semua peruntukan yang akan diberi dan sudah diberi kepada pekebun-pekebun nanas yang ada di Sarawak. Saya salah seorang yang saya rasakan sangat berjaya lah dan dapat menerima banyak bantuan dari kerajaan untuk memajukan nanas yang lebih luas lagi.